Okey. Pada ta itu makhraj. Again, cara sebutan huruf ta ditukar menjadi huruf ta. Maksudnya macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tertukar dengan ta. Again, sifat huruf. Tunjukkan makhraj huruf maksudnya tempat keluar huruf, penggunaan rongga ataupun penggunaan organ apa. Cuba kita ni lihat, ta dengan ta adalah tempat yang sama. Ta, ujung lidah kita ni mengena kepada gigi gunting kita ni. Gigi gunting namanya apa, ataupun incisor. Kan gigi kita ni tu ada 8 tu kan. Kalau lihat ni gigi kita ni depan ni.